Yang ketaranya adalah pada attitude. Jemaah-jemaah Malaysia dia lebih sopan santun, lebih beradab, bercakap dengan nada yang slow, dengan sopan. Begitu jugalah bila mana melakukan tawaf, sa'i dan sebagainya. Berbeza dengan jemaah Indonesia, ada yang baik tapi ada juga yang kurang baik. Seperti contohnya kat dalam hotel pun mereka merokok. Bau rokok tu boleh masuk ke dalam bilik. Orang Malaysia ada juga berokok, bukan tak ada, tapi mereka berokok di tempat-tempat yang jauh daripada orang. Putih-putih rokok tu mereka simpan, kemudian baru dibuang dalam tempat tong sampah. Tapi kalau dekat Malaysia ni, memang dia dah moden lah. Dia dah moden, dia macam public transport tu mesti Grab. Nah, dekat sini tak ada Gojek. Tak ada yang guna motor, tak ada. Lepas tu LRT, MRT, lepas tu KTM. Dia memang bas ada lagi lah, bas. Tapi kita orang di sana lebih kepada angkot kan. Dekat sini bas. So different lah macam tu. Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. And they're standing in this line. I don't know. If I go on the train, it will take forever. Because I wanted to go to the night market. Look at that. The line is huge. These cars only for girls. Only girls can go inside. I don't know what's this man doing there. Okay, maybe we can try to go. Maybe there will be enough space for us. There's the line, you have to stand and wait. People going probably from work. It's 7:22 now at the moment. I guess we cannot go to that car because it's only for girls. Maybe we can try to that one over there. Not sure. It's packed. It's really packed. Huge line. Okay, let's go here. Probably impossible. Dunia hari ini bergerak terlalu pantas. Negara berlumba-lumba membina bangunan lebih tinggi, teknologi lebih canggih, sistem lebih moden. Semuanya kelihatan sempurna dari luar. Jalan raya tersusun, pengangkutan efisien. Bandar berkilau dengan cahaya neon dan kaca. Negara maju seolah-olah memiliki segalanya. Namun, di sebalik kemajuan itu, ada sesuatu yang semakin sukar ditemui. Sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang, tidak boleh dibina dengan konkret, dan tidak boleh dicipta dengan teknologi. Ia bukan aplikasi, ia bukan mesin, ia bukan sistem. Ia adalah rasa kebersamaan, rasa hormat, rasa kemanusiaan yang tulen. Ramai pelancong yang datang dari negara maju mengakui satu perkara yang sama apabila mereka berada di Malaysia. Mereka mungkin kagum dengan pembangunan kita, tetapi yang paling menyentuh hati mereka bukanlah bangunan atau pusat beli belah. Ia adalah cara orang Malaysia melayan sesama manusia. Cara kita menyapa walaupun tidak kenal. Cara kita membantu tanpa disuruh. Cara kita duduk semeja walaupun berbeza bangsa dan agama. Di negara maju, semuanya teratur. Tetapi kadang-kadang terlalu teratur hingga hubungan manusia menjadi jauh. Di Malaysia, mungkin tidak sempurna, tetapi masih ada ruang untuk senyum, untuk berbual, untuk saling peduli. Apabila kita bercakap tentang negara maju, hampir semua orang akan membayangkan gambaran yang sama. Bangunan tinggi yang berkilap pada waktu malam, sistem pengangkutan yang tiba tepat pada minit yang dijadualkan, urusan ban yang boleh diselesaikan dalam beberapa sentuhan di telefon, hospital lengkap dengan teknologi terkini, jalan raya yang tersusun dan bersih, segalanya kelihatan efisien dan sempurna. Dan memang benar, semua itu adalah pencapaian yang wajar dihormati. Tidak hairanlah ramai antara kita melihat ke arah negara-negara tersebut dengan rasa kagum. Kita membandingkan diri. Kita bertanya dalam hati, bilakah Malaysia akan benar-benar mencapai tahap itu sepenuhnya? Namun dalam kekaguman itu, jarang kita berhenti dan memikirkan satu perkara yang lebih mendalam. Dalam semua kemajuan yang mengagumkan itu, adakah ada sesuatu yang perlahan-lahan semakin pudar? Ramai yang pernah tinggal lama di negara maju berkongsi pengalaman yang hampir sama. Hidup mereka sangat teratur, sistem sangat cekap, masa sangat dihargai. Tetapi dalam masa yang sama, kehidupan menjadi sangat individual. Setiap orang bergerak mengikut jadual sendiri. Interaksi berlaku sekadar perlu. Perbualan jarang berpanjangan. Hubungan menjadi lebih formal dan berlapis. Bayangkan suasana pagi di sebuah bandar moden. Orang berjalan laju dengan langkah yang konsisten. Tangan memegang kopi. Mata tertumpu pada telefon. Kereta api tiba tepat pada waktunya. Semua naik, semua duduk, kebanyakannya diam. Tiada yang salah dengan suasana itu.
Ia teratur, ia efisien, tetapi ia juga sunyi daripada sentuhan yang spontan. Sekarang bayangkan pula suasana biasa di Malaysia. Pagi di kedai makan, bunyi sudu dan cawan berlaga. Perbualan antara meja kedengaran jelas. Seorang pelanggan yang baru pertama kali datang pun boleh ditegur dengan mesra. Peniaga mungkin bertanya, makan sini atau bungkus. Dengan nada yang tidak dibuat-buat, seseorang yang tersilap pesan mungkin dilayan dengan sabar. Bukan dengan wajah tegang, mungkin tidak sepantas negara maju, mungkin tidak sesempurna sistem mereka, tetapi ada sesuatu yang terasa hidup. Perkara-perkara kecil ini sering dianggap biasa oleh kita. Kita membesar dalam suasana tersebut, maka kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang istimewa. Namun bagi orang luar yang datang dari persekitaran yang sangat tersusun dan formal, suasana ini memberi kesan yang mendalam. Mereka melihat orang Malaysia masih mempunyai masa untuk berbual, masih mempunyai budaya bertanya khabar, masih mempunyai kebiasaan untuk membantu tanpa banyak soal. Di pasar, urusan jual beli sering disertai dengan perbualan ringkas. Di kedai mamak lewat malam, meja-meja dipenuhi perbincangan yang tidak tergesa-gesa. Di rumah terbuka, tetamu duduk lama walaupun tuan rumah sudah berkali-kali mempelawa tambah makanan. Beberapa tahun kebelakangan ini, semakin ramai warga asing yang memilih untuk tinggal lebih lama di Malaysia. Ada yang datang atas urusan kerja, ada yang datang untuk belajar, ada juga yang pada awalnya hanya mahu bercuti beberapa minggu. Namun yang menariknya, ramai antara mereka akhirnya mengakui bahawa sebab utama mereka bertahan bukan kerana kemudahan semata-mata, tetapi kerana suasana kehidupan yang dirasakan berbeza. Seorang pensyarah dari Australia pernah berkongsi bahawa perkara pertama yang mengejutkannya bukanlah kepelbagaian budaya atau makanan tempatan, tetapi cara orang Malaysia melayan satu sama lain. Dia melihat bagaimana rakan sekerja sanggup meluangkan masa selepas waktu pejabat untuk membantu tanpa diminta. Dia melihat bagaimana pelajar masih menghormati guru dengan cara yang semakin jarang ditemui di tempat lain. Dia melihat bagaimana jiran boleh berbual lama, walaupun baru beberapa minggu berkenalan. Perkara-perkara ini tidak tersenarai dalam indeks kemajuan dunia. Ia tidak diukur dalam angka keluaran dalam negara kasar. Ia tidak dipaparkan dalam statistik teknologi. Namun kesannya dirasai secara langsung. Dalam masyarakat yang terlalu menekankan produktiviti, masa sering dilihat sebagai sumber yang mesti dioptimumkan. Setiap minit ada nilainya. Setiap pertemuan ada tujuannya. Namun di Malaysia, walaupun kehidupan semakin sibuk, masih wujud ruang untuk interaksi yang tidak beragenda. Perbualan boleh bermula tanpa tujuan dan berakhir dengan ketawa. Bantuan boleh diberikan tanpa syarat yang rumit. Ini bukan bermaksud Malaysia bebas daripada tekanan atau cabaran. Kita juga bergerak ke arah kemodenan. Bandar-bandar kita semakin pesat. Sistem kita semakin digital. Persaingan semakin kuat. Namun dalam peralihan itu, nilai asas seperti hormat, sabar dan kebersamaan masih wujud dalam kehidupan harian. Di lapangan terbang, seorang pekerja mungkin membantu warga emas tanpa menunggu arahan. Di kawasan perumahan, jiran masih memberi makanan ketika musim perayaan walaupun berlainan latar belakang. Di sekolah, guru bukan sekadar menyampaikan silibus tetapi membentuk adab. Mungkin inilah yang membezakan kemajuan yang bersifat material dengan kemajuan yang bersifat sosial. Satu membina struktur, satu lagi membina hubungan. Kedua-duanya penting. Tetapi tanpa hubungan, struktur menjadi kosong. Malaysia sedang bergerak ke hadapan. Itu tidak dapat dinafikan. Kita mahu sistem yang lebih cekap. Kita mahu teknologi yang lebih baik. Kita mahu ekonomi yang lebih kukuh. Semua itu wajar dan perlu. Namun dalam kegairahan untuk mengejar standard negara maju, persoalan yang lebih besar harus sentiasa berada dalam fikiran. Adakah kita mampu maju tanpa mengorbankan nilai yang membuatkan masyarakat ini terasa dekat? Adakah kita mampu menjadi moden tanpa menjadi terlalu jauh antara satu sama lain? Kemajuan sebenar mungkin bukan tentang memiliki segala-galanya, tetapi tentang mengetahui apa yang perlu dipertahankan ketika kita melangkah ke hadapan. Mungkin apa yang negara maju ada hari ini adalah sistem yang kuat. Tetapi apa yang Malaysia masih ada ialah ruang untuk manusia menjadi manusia. Dan jika suatu hari nanti kita berjaya mencapai tahap kemajuan yang sama, semoga kita tidak lupa bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan hanya pada bangunannya, tetapi pada hubungan yang wujud antara mereka yang tinggal di dalamnya. Terima kasih kerana menonton.
Semoga perkongsian ini membuka ruang untuk kita menilai semula makna kemajuan, bukan sekadar melalui mata, tetapi melalui hati. Yang ketaranya adalah pada attitude. Jemaah-jemaah Malaysia dia lebih sopan santun, lebih beradab, bercakap dengan nada yang slow, dengan sopan. Begitu jugalah bila mana melakukan tawaf, sa'i dan sebagainya. Berbeza dengan jemaah Indonesia, ada yang baik tapi ada juga yang kurang baik. Seperti contohnya kat dalam hotel pun mereka merokok. Bau rokok tu boleh masuk ke dalam bilik. Orang Malaysia ada juga berokok, bukan tak ada, tapi mereka berokok di tempat-tempat yang jauh daripada orang. Putih-putih rokok tu mereka simpan, kemudian baru dibuang dalam tempat tong sampah. Daripada segi tawaf pula, orang Indonesia ni dia berkumpulan, berkelompok, kadang-kadang sampai memegang tangan di antara satu sama lain, kadang-kadang menyukarkan bagi jemaah-jemaah nak keluar daripada ruangan tawaf, terpaksa kena tunggu grup dia selesai dulu baru boleh keluar dan sebagainya. Itu satu kerjasama yang kita pandang baiklah, supaya tidak berpisah dan sebagainya. Berbeza dengan jemaah Malaysia, kalau masa ruangan tawaf berkeluarga yang datang suami isteri nak tawaf sama suami isteri, walaupun dalam kumpulan tapi kadang-kadang berpecah sikit, jauh sikit kan. Pada segi lain, cara ataupun pelaksanaan lah, macam kita tengok jumlah mereka sangat ramai, berbeza, berganda dengan jumlah jemaah haji Malaysia. Alhamdulillah semuanya tertib, semuanya tersusun. Berbeza dengan jemaah Indonesia, kadang-kadang sampai protes tak boleh, nak susah-susah sikit, kadang-kadang paksa kena keluar daripada kemah tu pun sampai bergaduh-gaduh. Kalau jemaah Malaysia ni terpaksa kena keluar kemah, mereka keluar je lah. Tapi jemaah Indonesia ni ialah dia mungkin sebabkan terlalu ramai, jadi sukar untuk dikawal. Mereka pun tahun ni mendapat teguran daripada pemerintah Arab Saudi tentang pelaksanaan mereka dalam menunaikan ibadah haji.